Saya sudah merasa sakit anak saya. Jalan dari sini kan jam 5 ini sampai sana jam 7 ya sudah satu kali cek keluar sudah mati. Kerajaan yang tidak pernah tolong. Jalanan ini kan tiada tolong lagi sama saya, tidak lagi kereta, tiada motor lagi. Terus orang bilang kalau begitu jauh kamu orang punya tempat, bagus kamu kasih ikat sejak kamu tidak payah beranak, orang bilang. Paksa sepunya budak pun saya ikut lagi bawa balik kubur di sini. Jalan raya umpama arteri atau saluran darah yang membawa darah beroksigen keluar dari jantung untuk mengalir ke seluruh tubuh manusia demi memastikan semua sistem berfungsi dan mempunyai bekalan darah yang mencukupi. Sejak pilihan raya pertama Sabah pada 1969, rakyat Sabah terutama di pedalaman Tenem menaruh harapan tinggi agar janji kerajaan untuk membina jalan raya menghubungkan kampung mereka dengan Pekan Tenem yang diperbaharui setiap kali pilihan raya umum dapat ditunaikan kerana jalan raya adalah nadi kehidupan manusia. Mengikut sejarah, jalan raya sudah wujud sejak 5,000 tahun sebelum Masihi di pergunungan Kaukakus dan Teluk Parsi, terutama setelah manusia mengenal tamadun dan bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain, sama ada untuk meluaskan tanah jajahan atau untuk menjana kegiatan ekonomi. Di Eropah, jalan tertua dikenali sebagai Jalur Kuning yang bermula dari Yunani dan Tuscany sehingga ke Laut Baltik. Manakala di Asia Timur, bangsa Cina membangun jalan yang menghubungkan kota-kota utamanya mencapai 3,200 kilometer. Di Rom, ketika berada di puncak kejayaan, telah membina jalan raya sepanjang 85,000 kilometer yang terbentang luas dari Inggeris sehingga ke Afrika Utara, dari pantai lautan Atlantik di semenanjung Iberia sehingga Teluk Parsi. Tetapi di Sabah, yang bersama membentuk negara Malaysia pada 16 September 1963, setelah beribu tahun ditinggalkan kemasyhuran Kerajaan Rom, Kerajaan Barisan Nasional yang menjanjikan 1,500 kilometer jalan raya di Sabah dan Sarawak melalui nilai keberhasilan utama negara NKRA tidak dapat menunaikan janji untuk membina jalan ke Kampung Kolorok, Mukim Rundum di Tenem, Sabah. Bukan kerana Kerajaan Satu Malaysia, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak tidak mampu menghubungkan jalan maut Kampung Kolorok ke Kemabung sejauh 7 kilometer sahaja, tetapi disebabkan kerana birokrasi Jabatan Perhutanan Sabah yang masih berteka-teki menunggu jawapan pasti antara telur dengan ayam telah menghalang sebarang pembangunan di kawasan hutan simpan. Bagi penduduk Kampung Kolorok, hutan adalah supermarket kurniaan Tuhan kepada mereka. Bukan sahaja untuk mendapatkan binatang buruan, malah ubat-ubatan, tempat bercucuk tanam, tanah perkuburan dan perkampungan. Ini bukan hutan simpan, ini tanah adat dari dulu lagi sampai sekarang. Namun, bahasa yang digunakan oleh penduduk kampung tidak sama dengan bahasa Jabatan Perhutanan Sabah. Bagi penduduk kampung, tanah yang mereka duduki adalah tanah adat yang diwarisi sejak turun-temurun sebelum kewujudan sebuah negara yang bernama Malaysia. Tetapi bagi Jabatan Perhutanan, tanah yang diduduki penduduk kampung adalah kawasan yang diwartakan sebagai hutan simpan dan mereka hanya berpegang kepada prinsip
saya yang menurut perintah, lalu menguatkuasakan enakmen Perhutanan Sabah tanpa belas kasihan sekalipun tanpa perintah mahkamah. Ramai yang disumbat ke lokap dan didenda kerana menceroboh hutan simpan, sekalipun untuk mengambil kayu api atau ubat-ubatan, apatah lagi yang telah bercucuk tanam dan mengamalkan pertanian pindah sejak turun-temurun. Sama ada penduduk kampung yang buta huruf atau jabatan perhutanan yang tidak tahu membaca, kawasan yang didakwa sebagai hutan simpan adalah tanah yang bergeran seperti Kampung Katubu, Sumambu dan juga Kampung Kolorok. Kerajaan Barisan Nasional Satu Malaysia tidak mampu berbuat apa-apa ketika penduduk Kampung Imahin dan seluruh Sabah didera Jabatan Perhutanan, sehinggalah Kerajaan Negeri Sabah, pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Musa Haji Ahmad memutuskan untuk memihak kepada anak negeri Sabah yang terperangkap di dalam hutan simpan dengan meluluskan keran komunal. Sekalipun anak negeri Sabah mula terbela melalui pemberian keran komunal, tetapi Jabatan Perhutanan masih terus berdegil dan enggan membenarkan pembinaan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan elektrik dan bekalan air melalui kawasan hutan simpan. Sedangkan dalam masa yang sama, lori balak bebas menggunakan jalan berkenaan mengangkut balak curi atau dari kawasan konsesi. Air pun tiada, mandi pun belum. Di tempat kami ini elektrik pun tiada, macam mana ini? Akibatnya, penduduk kampung terpaksa membina jalan mereka sendiri dengan menggunakan cangkul dan tulang 4 kerat setelah rayuan demi rayuan wakil rakyat tidak diendahkan Jabatan Perhutanan. Inilah jalanan kami keadaan Kampung Kolorok ini. Jadi kami harap kerajaan dapat kasih bagus ini jalan raya. Sebelum pilihan raya, memang kerajaan kasih bagus sudah ini. Habis kalau siap pilihan raya nanti, memang kerajaan banyak alasan sudah itu. Penduduk kampung terpaksa menyumpah seranah Kerajaan Barisan Nasional dan Wakil Rakyat kerana kesengsaraan dan penderitaan yang mereka lalui tidak berbaloi dengan undi yang mereka berikan setiap kali pilihan raya umum. Akibatnya, ramai yang berpaling tadah menyokong pembangkang atau memboikot pilihan raya sebagai tindakan protes, sedangkan hati mereka dipatri kukuh dengan kesetiaan terhadap Kerajaan Barisan Nasional. Minggu tahu kawan, minggu tahu. Mau dekat saya beranak, mau dekat bersalin, terpaksa tidak ada pilihan saya, terpaksa jalan kaki. Hati mana yang tidak sakit jika seorang ibu mengandung terpaksa berjalan kaki sejauh 7 km sebelum menumpang kenderaan yang lalu lalang atau menaiki motosikal kerana jalan balak yang digunakan selama ini rosak teruk dan tidak pernah diselenggara. Suami mana yang sanggup turun membuang undi jika doktor menasihati beliau membuat keputusan untuk mengikat atau membuang rahim isteri tercinta kerana setiap kali mahu melahirkan anak mati dalam kandungan atau keguguran kerana jalan raya menuju kampung mereka berombak besar dan isteri terpaksa berjalan kaki kerana jika menunggang motosikal hentakan jalan bukan sahaja boleh menyebabkan isteri melahirkan anak di tengah jalan, malah boleh menempah maut. Kami jalan kaki dari sini sampai sana kan, dari Tindom pergi Tindom 6 jam.
Satu kali saya sadarkan supaya anak di Rungcik sudah mati. Bayangkan betapa pilunya hati seorang ibu yang mengandungkan anak selama lebih 9 bulan, berjalan kaki sejauh 7 km setiap kali mahu ke klinik ibu mengandung. Tiba-tiba mendapati anaknya tidak lagi bernyawa sebaik sahaja dilahirkan atau mati sebelum sempat sampai ke hospital. Penduduk kampung tidak mengharapkan lebuh raya bertol atau jalan berturap. Cukup sekadar jalan berbatu kelikir yang boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Namun setelah peruntukan sejumlah 7 juta ringgit tersedia sejak 2007, jalan ke Kampung Kolorok tidak dapat dibina kerana Jabatan Hutan enggan memberi izin lalu. Kementerian Kemajuan Bawah Bandar telah diperlukan sebanyak tidak silap 7 juta lebih. Jabatan Perhutanan tidak memberi izin lalu untuk melaksanakan projek tersebut. Setelah 48 tahun menunggu jalan khinzir sepanjang 7 km dinaik taraf, penduduk Kampung Kolorok kini berputus asa setelah mendengar peruntukan jalan mereka akan dipindahkan ke kawasan lain dan mungkin terpaksa menunggu 48 tahun lagi atau 1000 tahun lagi sebelum Jabatan Perhutanan Sabah memberi izin lalu. Persoalannya, berapa ramai kanak-kanak yang tidak berdosa terpaksa dikorbankan, yakni mati dalam kandungan untuk melembutkan hati pengarah Perhutanan Sabah? Berapa ramai orang sakit memilih untuk mati di rumah daripada mendapatkan rawatan di hospital sehingga menyusahkan keluarga dan saudara mara untuk memikul jasad ke hospital atau membawa kembali jasad yang telah menjadi jenazah ke kampung kerana tidak mampu bertahan di panah terik mentari atau di curah hujan lebat. Hakikat inilah yang terpaksa ditelan pahit oleh Ahli Parlimen Malaysia Tenem, Datuk Remy Unggi, yang tidak dapat mengubah takdir jika Jabatan Perhutanan tersilap tadbir dan terus bebal mempertahankan enakmen Perhutanan Sabah. Sedangkan Remy terhutang budi kepada pengundinya yang merupakan penyokong tegar Barisan Nasional. Kenapa hak orang Kampung Kolorok dinafikan? Sedangkan mereka adalah penduduk asal kampung tersebut. Apakah Jabatan Hutan ini melihat mereka ini tidak penting? Janganlah terlalu birokrasi hingga menyebabkan rakyat ataupun masyarakat di Kampung Kolorok menderita sekian lama lagi. Apakah masih ada yang sayang kepada penduduk Kampung Kolorok atau mereka terus dikorbankan pada pilihan raya ke-13 ini demi meneruskan ego Jabatan Perhutanan Sabah yang lebih mengutamakan khinzir dan kera daripada pemilih berdaftar yang mempunyai kuasa untuk menaik atau menurunkan sesebuah kerajaan? Saya sampai darjah 6 saja. Mana saya tahu bila Sabah merdeka. Peruntukan sekolah susah mau sampai di sekolah. Oleh karena ini jalan raya, kerajaan tidak kasih bagus. Dan ketiga, klinik desa. Ini yang terpentinglah bagi kami. Sebab sakit itu tidak menunggu orang sakit. Jika rakyat terpaksa menuntut jalan raya melalui pilihan raya, apakah masih bermaruah kerajaan Barisan Nasional yang melaungkan cogan kata rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan? Sedangkan dalam masa yang sama, kerajaan menagih undi untuk menubuhkan sebuah kerajaan di atas penderitaan rakyat yang tidak berdosa. Marah kepada kerajaan, habis kerajaan tidak memperdulikan kampung. Itulah kami mau ini jalan raya supaya cepatlah. Kalau tidak bikin, cari parti lain.